diberi Puteri Balkis binti Nur Hadi dari kelas 3 Ta'an. Nama diberi Nek Syirah binti Mama Ezam dari kelas 3 Ta'an. Nama diberi Nur Rahmani Iman binti Hanizam Shah dari kelas 3 Ta'an. Hari ini kami bertiga akan membincangkan tentang amalan kita semula 3R. Apakah yang dimaksudkan dengan elemen kita semula 3R? 3R ialah reuse, reduce, recycle. Reuse ialah tindakan penggunaan semula barangan secara berulang kali untuk mengurangkan penghasilan sisa. Reduce bermaksud amalan menggunakan sisa pepejal untuk meminimumkan penggunaan sumber semula jadi dengan menggunakan sesuatu sumber itu mengikut keperluan sahaja. Recycle pula ialah amalan pengasingan barangan mengikut sisa untuk menghasilkan produk yang sama jenis ataupun baharu semula. Jom kawan-kawan, kita tengok lakonan tentang amalan kita semula ni. Jom! Amani, apa sepah-sepah ni? Kau nak buat apa sebenarnya? Ya? Ni. Oh, saya tengah buat surat untuk sahabat bela saya. Alah, apa susah-susah? Sekarang ni guna email je weh, senang. Tak payah nak bazir kertas-kertas ni. Boleh. Cuba awak ajarkan saya. Macam ni. A few moments later. Macam ni kan senang. Jimat kertas. Alah weh, senang je rupanya. Senang. Terima kasih Syirah. Kak, bakar sampah je ni? Baik, Bu. Hai Syirah. Awak tengah buat apa tu? Oh, saya tengah tolong ibu saya bakar sampah ni. Oh. Sekejap. Awak nak bakar sekali ke botol-botol plastik tu? Kenapa nak bakar sedangkan boleh guna semula? Oh, boleh? Macam mana tu? Mestilah boleh. Dengan menggunakan botol-botol plastik tu, awak boleh menghasilkan pelbagai produk seperti pasu bunga, kotak pensel dan pelbagai lagi. Wow, menariknya. Jom. Saya ajar awak macam mana nak hasilkan produk menggunakan botol-botol plastik tu. A few moments later, a little longer than a few minutes later. Oh, macam tu rupanya. Baru saya faham tentang konsep reuse ni. Korang tengah bincang apa? Putri, tak ada apa-apa lah. Saya tengah ajar Syirah macam mana nak hasilkan produk terpakai menggunakan botol-botol plastik. Oh, mak saya pun ada juga hasilkan pasu bunga dari botol plastik. Macam ni. Terima kasih korang sebab dah terangkan konsep reuse ni dengan jelas dekat saya. Terima kasih. No problem. No hal lah Syirah. Banyaknya sampah. Kertas ada, plastik ada, kaca pun ada. Bakar je lah kat belakang. Balkis, kenapa kita nak kena cemarkan alam sekitar? Padahal kita boleh recycle tau semua benda ni. Recycle?
Macam mana tu? Korang bincang apa ni? Oh, recycle. Senang je. Asingkan semua sampah mengikut tongnya. Sampah kertas buang dalam tong sampah warna biru. Sampah plastik atau lain-lain buang dalam tong sampah warna oranye. Bagi sampah kaca, buang dalam tong sampah warna coklat. Bagus juga idea tu. Sebab kita dapat kurangkan sampah dekat negara kita ni. Ha, pandai pun. Lain kali, fikir dulu sebelum buat. Itulah dia kawan-kawan. Serba sedikit tentang kita semula. Ada apa-apa soalan? Saya ada soalan. Apa kepentingan amalan kita semula ni sebenarnya? Kepentingan amalan kita semula. Kepentingan amalan kita semula ada 5 yang dinyatakan dalam buku teks, iaitu menjana pendapatan dengan menghasilkan baju kompos menggunakan sistem makanan. Yang kedua, menjimatkan sumber semula jadi apabila mengurangkan mengguna semula dan mengitar semula sumber. Yang ketiga pula, mewujudkan persekitaran yang sihat, bersih dan selesa untuk dihuni. Yang keempat, mengurangkan pencemaran apabila sisa diurus dengan sistematik. Dan yang kelima, mengurangkan kekalaman hijau melalui proses kitar semula. Simpulannya, kita sebagai rakyat Malaysia sewajarnya mengamalkan amalan 3R ini dalam kehidupan seharian kita agar tidak menjejaskan alam sekitar. Baiklah, harapan kami berharap setiap individu di luar sana mempunyai kesedaran dan bertanggungjawab terhadap alam sekitar. Hal ini kerana inilah kawasan kediaman kita yang kita inginkan keselesaan tanpa masalah sampah tidak terurus. Sayangi bumi, 3R hati. Sekian daripada kami bertiga. Sayangi bumi, 3R di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Up with it, girl. Rock with it, girl. Show them it, girl. Boleh recycle tau semua benda ni. Girl, dance with it, girl. Kenapa aku pegang pen? Get with it, Bibi. girl. Come on, turn the radio on. It's Friday night and I won't be Bibi, kenapa nak kena celam? Jom. Saya jawab macam mana aku nak. Just you and me. Boom. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe, tekan button loceng, like dan comments below. Bang, bang, bang. Tiba. Free up yourself, get out of control. come on, turn the radio on. It's